Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, seperti mana biasa dalam kuliah pada malam ini saya akan petik hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat sebagai panduan kepada kita, insya-Allah. Yang pertama saya nak petik hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulu washrabu wa tasaddaqu walbasu ma lam yukhalidhu israfun aw makhilah." Maksudnya, makan, minum, bersedekah dan pakailah. Pakailah pakaian selagi tidak dicampuri dengan pembaziran atau rasa sombong. Makan, minum, bersedekah dan pakailah selagi tidak dicampuri dengan pembaziran atau rasa sombong. Jadi hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan tiga perkara. Yang pertama makan dan minum, dan yang kedua bersedekah, dan yang ketiga pakaian. Di mana ketiga-tiga ini kita lakukan, tetapi dengan dua syarat: tidak dicampuri dengan pembaziran atau rasa sombong. Kita pergi kepada yang pertama, makan dan minum. Di mana makan dan minum ini merupakan rukun dalam kehidupan manusia. Manusia mesti makan dan minum. Mesti makan dan minum. Ini satu perkara yang pasti, yang menjadi rukun hidup kita. Sampai sekarang tak habis lagi makan ni. Dah habis Syawal pun ada lagi jamuan Aidul Fitri. Makan lagi ya. Allah alam, mungkin sampai raya haji ke apa tak tahulah. Dah jadi melalu habis dah. Jamuan Aidul Fitri habis. Sampai habis Syawal pun ada lagi makan ni. Sampai jam hari Sabtu Ahad jam. Tak makan punya pasal makan. Dia sanggup jam tu pasal makan minum. Itu yang hebatnya orang Melayu itulah. Tak boleh lawan satu. Tapi masjid surau tak jam. Pasal malam jam. Makan minum ni. Nak pergi beli makanan, nasi kerabu ke, kuih tiaw kerang goreng ke, jam. Apa ni, masjid surau tak jam. Kosong je. Itulah dia. Ini bangsa pengusi lah ni. Musim Melayu Melayu, orang musim mengaku Melayu, alhamdulillah. Kalau tak ada Bangla, tak penuh dah masjid surau KL ni. Sini ada ke Bangla? Tak ada, saya seorang ni nampaknya. Haji Amir bukan Bangla dah. Bangla ya? Habis mengaku Bangla dah sekarang. Baru convert jadi Bangla, alhamdulillah. Bertambah seorang lagi. Jadi makan dan minum ini yang menjadi rukun kehidupan manusia ni. Makan dan minum ini Allah letakkan dua syarat untuk makan dan minum kita. Ada dua syarat yang diletakkan oleh Allah.
dalam surah An-Nahl ayat 114. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah." Itu syarat pertama. Syarat kedua, washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Maksudnya makanlah, yakni makan minumlah dari apa yang Allah rezekikan kepada kamu. Halalan thayyibah. Itu syarat pertama yang Allah letakkan. Makan minum mesti halal, lagi baik. Nah, syarat kedua, washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Syarat kedua ialah syukur. Syukur. Ini di dua syarat yang diletakkan oleh Allah untuk makan dan minum kita. Yang pertama, halal lagi baik. Mengapa Allah letak baik? Adakah tak memadai halal saja? Sedangkan kalau kita tengok sepintas lalu, halal dah memadai. Lebih lagi kalau ada cop jakim pula, cop jakim halal, maka halal lah. Kalau tak jakim, kalau tak cop tu macam mana? Tak halal ke apa? Wallahu a'lam. Halal. Jadi kita tahu halal. Tapi mengapa tak memadai dengan halal saja? Allah tambah mesti baik makan minum kita tu. Halal lagi baik. Jadi apa maksud baik di situ? Halal lagi baik. Baik bermaksud tidak mendatangkan mudarat. Makan minum itu tidak mendatangkan mudarat. Tak ada racun, tak ada bahan kimia. Makanan tu mesti berzat, datangkan faedah pada badan, pada akal kita. Ini syarat pertama. Kalau kita tengok pada makanan kita pada hari ini, halal, alhamdulillah halal, tapi banyak tak baik. Kita ambil contoh ayam, ayam bandar ni, bukan ayam kampung, ayam bandar. Ayam bandar ni makan kulit. Kalau orang alergik makan kulit gatal. Bila dia suntik dengan bahan kimianya, makanan dia ni. Ayam bandar ni. Ayam bandar ni ada dua jenis. Pertama ayam dara. Yang kedua ayam janda. Itu dua kategori ayam bandar. Apa dia? Muslimat nampak macam tak setuju ya. Ayam dara ni umur 20 hari lebih. Itu ayam dara. Ayam janda umur 40 hari. Itu ayam janda. Yang kat kedai-kedai, kat pasar ni ayam. Cik Roslan biasa beli ayam apa? Cik Roslan beli ayam pencen. Dia ada satu lagi ayam pencen. Buat rendang. Jadi ada 3 ayam lah. Ayam pencen kan? Haji Amik beli ayam apa? Ayam pencen. Murah, lepas tu keras. Buat rendang okey lah. Buat rendang. Yang pencen ni ayam telur dah. Ayam telur dah tak bertelur dah. Dah pencen bertelur. Macam muslimat pencen beranak begitulah. Dah pencen. Ya kalau makan, orang alergik tak boleh makan ayam bandar ni. Jadi gatal, jadi apanya, kerana faktor makanan yang diberi makan, dia suntik. Kau tengok ayam kampung dah. Ayam kampung sampai ke kulit boleh makan. Tak, dia makan organik. Makanan dia organik. Ini semua dia makan. Tak perlu disuntik apa semua. Makanan-makanan kita yang frozen. Yang frozen halal, tapi dia campur bahan kimia tu, bahan kimia ni dia. Macam nugget ke, burger ke, apa ke. Halal tapi tak baik. Air Coca-Cola nya halal tapi tak baik. Satu tin Coca-Cola tu 9 sudu gula. Dia tak baik. Halal tapi tak baik. Sayur. Ada saya tengok dalam TV satu tu, sayur, orang jual sayur. Habis tangan dia ni. Kemudian dia bagi, tangan dia rosak lah, kuku apa semua. Dia berniaga sayur. Lalu dia bagi petua, kalau nak beli sayur ni, sawi umpamanya beli yang ada lubang.
Kalau ada lubang tu itu tak disembur dengan bahan kimia. Kalau sayur yang elok tu dia kata jangan beli. Itu memang disembur dengan bahan kimia. Halal tapi tak baik. Itu bila kita makan tu jadi penyakit. Bila tak baiklah, jadi penyakit. Sekarang banyak penyakit berpunca dari makan minum. Halal tapi tak baik. Lepas tu saya sarankan minum cuka. Minum cuka. Cuka apple, tak kiralah cuka. Sekarang banyak kat kedai-kedai. Cuka arak ke apa semua, yang buat tan arak ke apa semua, cuka. Cuka kurma, banyak jenis cuka lah. Dan cuka itu di sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuka ni dibuang racun dalam badan kita. Ni'mal idam al-khal, ada riwayat Muslim, At-Tirmizi dan lain-lain. Sebaik-baik lauk ialah cuka. Minum itulah, letak dalam apa ni, dalam air 2 sudu 3 sudu, tengoklah, letaklah, kemudian letak air separuh ni, dan minumlah. Kalau rasa masam sangat, campur madu yang tak boleh bercakap lah, bukan madu boleh bercakap, madu boleh bercakap dia marah pula ya. Minum, dia cuci, dia buang racun dalam badan kita. Cik Muhammad ada madu kat rumah ada madu tak boleh bercakap lah. Alhamdulillah. Kalau kita minum malam tu bangun pagi Cik Ruslan tak minum Minum. Alhamdulillah. Patut pun nampak slim sikit sekarang ni. Nampak slim, boleh kahwin satu kursi ni. Kahwin kat Thailand ke mana ke? InsyaAllah. Masya Allah. Kena minum juga, hari-hari kena minum. Dia buang racun dari makanan kita tu. Jangan tak minum. Dia cuci habis air buah pinggang kita apa semua. Jangan tak minum. Itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu cuka tu, cuka apple buatan mereka. Kat farmasi ada. Tapi mahal dah sekarang ni. Berapa lah, saya pun lama dah tak beli sejak ada cuka-cuka Arab apa semua ni. Dulu masa cuka Arab tak ada tu biasa minum dia cuka bragg, BRAGG buatan mereka. Sekarang dah berapa berapa puluh dah lebih dah. Lebih dulu belas-belas ringgit. Bragg 20, 30, 20 lebih 30 lebih. Saya lama dah tak beli. Bragg ni dia nama satu keluarga dia mereka di Hawaii. Bragg, BRAG. Kalau kita baca sejarah keluarga Bragg ni. Bragg ni dia buat cuka apple tu asalnya untuk makanan keluarga dia, kemudian dia komersialkan. Dia keluarga Bragg ni mati semua umur 80 lebih ke atas. Mati sihat. Tak sakit apa, cuma sakit tua je. Masa mereka praktik minum cuka. Itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Orang kafir amal. Sunnah Nabi Muhammad SAW. Hadis saya baca tadi, hadis Muslim, At-Tirmizi dan lain. Ni'mal idam al-khal, sebaik-baik lauk ialah cuka. Tapi kita tak praktik. Orang kafir praktik. Dia orang sihat apa semua. Itu satu kerugian. Banyak kat kedai boleh dapatkan cuka ni. Untuk buang racun, untuk buat racun dari makanan kita yang halal tapi tak baik. Halal tapi tak baik. Macam-macam jenis kita makan. Jadi itu syarat pertama yang Allah letakkan dari makan minum kita, mesti halal lagi baik. Halal lagi baik ni untuk jasad kita, untuk fizikal kita, supaya kita sihat. Itu tujuan daripada syarat pertama, Nahlu 114 tadi. Untuk fizikal, untuk jasad kita, supaya makan minum kita ni kita jadi sihat, jadi kuat, jadi bertenaga, jadi baik, elok badan kita, tidak berpenyakit. Kemudian syarat kedua makan minum ini dalam ayat tadi ialah syukur. Jadi makan minum ni kena syukur. Bersyukur ni untuk roh, untuk rohani kita, untuk roh, sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah.
Kerana apabila kita bersyukur, maka kita tak akan membazir. Hadis tadi, kita tak akan membazir makan minum kita, dan kita tak akan sombong dari makan minum kita. Macam sebelum Ramadan tu, ada satu statistik yang dikeluarkan oleh Menteri yang mana, rakyat Malaysia membazir 15,000 tan makanan sehari. 15,000 tan makanan yang masih boleh dimakan. Ini orang hotel lah. Kalau kat hotel dah jadi satu macam peraturan ni. Kalau makanan tak habis tu dia dibuang je. Dia tak boleh bawa balik. Hotel, bawa kedai-kedai makan yang masih boleh dimakan, bukan yang dah tak boleh dimakan. 15,000 tan. Satu tan 1,000 kilo kan. Cuba bayang sehari membazir. Pasal tak ada syukur tu lah. Tak ada syukur, syarat kedua tu. Bila tak syukur pada Allah, habis. Dia sombong dengan makanan dia membazir dengan makanan dia. Ayat hadis yang saya bacakan tadi. Jadi syukur ni untuk rohani, untuk roh kita, untuk jiwa kita. Bukan tanda terima kasih kepada Allah. Ada jiran dekat rumah tu, dia satu hari tu dia buat kenduri. Jiran saya, dia jemput, kita pun pergilah, jiran dia pergi. Jadi meja penuh. Cari dapatlah kursi kat meja tu, ada kursi kosong, saya pun duduk. Saya makan dengan tangan lah. Makan sampai habis. Saya makan licin lah. Kemudian saya jilat tangan. Itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Depan saya tu ada dua orang orang pencing lah. Yang lelaki pakai kopiah apa semua, yang perempuan pakai tudung lah, tapi pencing lah, ada uban dengan rambut apa semua. Memang pencing lah. Bila dia tengok saya jilat tu, dia tengok je. Dia tengok dalam pinggan dia tu, dia makan nasi tak habis. Kemudian dia dah buang tisu dalam pinggan dia tu. Tisu yang dia lap mulut dia makan dengan sudu garpu dia. Kemudian kulit oreng tu pun ada dalam pinggan dia. Yang dia makan tu dia buang dalam pinggan dia. Ni membazir dia. Membazir lah, dekat kenduri membazir. Dia bawa anak-anak besar ni, nasi macam bukit Uhud dia letak. Anak besar ni, budak-budak besar ni nak makan macam mana nasi macam bukit Uhud. Lauk pula dia timbul, dia tamak. Dia tamak, syaitan tu kan. Dia rasa tamak tengok makanan. Lepas tu budak makan sikit kemudian buang. Ya? Membazir. Jadi pakcik tadi ni, bila dia tengok pinggang saya licin, saya jilat tangan, mungkin dia malu, dia pakai kopiah. Dia pun ambil sudu dia makan balik nasi dia tu. Yang dah dia buang tisu dengan kulit fresh orange. Dia makan balik. Saya ingat dia malu, saya pun tak kata apa lah. Alhamdulillah dia makan balik. Pada dia buat apa, tua. Dah tua, bukan tua apa, tua kutuk. Tak reti lagi menilai rezeki Allah. Mana boleh rezeki Allah? Rezeki Allah. Saya ada kuliah dekat Segambut. Segambut mana? Dekat Segambut. Ada biasa yang ikut kuliah saya tu Datuk Saleh. Datuk Saleh ni dia ayah Sani Express tu. Sani Express tu Datuk Saleh, ayah dia. Datuk Saleh ni keluarga dia keluarga Datuk Bijaya Sura. Orang Istana Terengganu lah. Datuk Bijaya Sura. Datuk Saleh ni keluarga dia. Saya biasa minum dengan dia, Datuk Saleh ni. Dia cerita kat saya, dia biasa makan dengan Sultan Mizan lah. Kata Sultan Mizan ni, Sultan Terengganu, dia makan nasi, jatuh nasi sebiji atas meja, ambil, letak balik. Ambil. Nasi jatuh atas meja tu, dia ambil, letak balik dalam pinggan dia. Nasi sebiji. Itu dia cerita kat saya, Datuk Saleh. Itu Allahu Akbar. Dah tua macam tu, sampai tak reti nak nilai rezeki Allah. Lepas tu anak-anak saya, dia tak berani tak makan habis. Dia kalau makan tak habis, saya nak hantar Somalia. Makan tak habis, Somalia. Somalia. Dia tengok dalam Somalia, dalam TV, dalam Somalia tak ada makanan. Makan habis nanti ayah hantar Somalia.
Apa makan, tak habis rezeki Allah. Rezeki Allah. Kita kena ajar budak-budak mesti kena makan habis. Macam mak ayah kita ajar nasi sebiji pun ambil. Saya sampai sekarang kalau nasi jatuh sebiji saya ambil. Sama ayah kita nilai rezeki kan. Dia kan dah tua tak reti bahasa. Tak reti bahasa. Membazir rezeki Allah. Allah Akbar. Apa kita pun tak tahu. Dia tak ada nilai. Dia tak memenuhi syarat kedua. An-Nahl 114 washkuru tadi. Bersyukur dengan nikmat Allah. Yang dua syarat ni diletakkan oleh Allah supaya makan minum kita berfaedah untuk jasad dan roh. Berfaedah untuk jasad dan roh. Jadi jangan ingat makan minum ni untuk jasad saja. Untuk menggemukkan badan, menyihatkan badan. Tak, dia juga untuk roh kita. Itu syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau tak bersyukur, maka lahirlah pembaziran, lahirlah rasa sombong atas rezeki yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kalau kita tak hidupkan dua syarat yang Allah letakkan, halalan thayyibah tadi, halal lagi baik, dan juga bersyukur tadi, maka makan minum kita sama macam orang kafir. Sama macam orang kafir. Habis. Dan sama macam binatang. Sama macam binatang. Orang kafir tak kira halal haram semua dia tibai. Dia tak pernah bersyukur pada Allah, dia kafir. Binatang betul juga, kerja dia hanya makan dan minum. Syukur ada Allah tak tahulah, kita pun tak faham pasal binatang ni. Kok syukur tak tahulah. Nak Encik Muhammad faham bahasa lembu Kok faham manalah? Ada ilmu Nabi Sulaiman ke mana tahu? Jadi sama apa ni? Sama macam orang kafir, sama macam binatang. Orang kafir ialah orang kafir lah. Kita tahu orang kafir. Makan minum mereka tak tahu halal haram, tak tahu syukur ada Allah. Takkan kita nak sama dengan mereka. Sama macam binatang, macam kaki empat. Makan minum tak tahu apa. Tak tahu nilai rezeki Allah. Tak tahu nilai nak syukur, nak terima kasih kepada Allah. Yang dipenuhi dua syarat ni supaya kita tak sama macam binatang, tak sama macam orang kafir. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dalam hadis tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh bersedekah. Makan, minum satu, yang kedua bersedekah. Bersedekah ni juga jangan membazir dan sombong atau sombong. Sombong ni kita boleh tahulah. Ada setengah orang tu bersedekah dengan cek besar pintunya. Cek besar pintu, datang wartawan ambil gambar totak, besok masuk surat khabar. Ya, sedekah 100,000 rumah anak yatim, dapat projek 10 juta. 10 juta sikit lagi tu 2.6 bilion lagi banyak. Allah alam, itu dia dengan Allah. Sombong, dia tahulah sombong. Membazir macam mana pula sedekah membazir? Membazir. Pembaziran dalam sedekah ni ada dua bentuk. Pertama, kita bersedekah di tempat yang tidak memerlukan lagi sedekah. Kita pergi sedekah, apa dah tak perlu dah. Dah berlebihan. Macam rumah-rumah anak yatim di KL, dah berlebihan. Sedekahlah tempat lain, hantar tempat lain. Membazir lah. Membazir. Buat apa? Benda dah banyak, membazir. Satu. Kemudian membazir juga kalau kita bersedekah di tempat yang tidak memanfaatkan sedekah kita. Sedekah kat masjid, sedekah kat surau, dia tak manfaatkan sedekah orang ramai, membazir lah. Sampai masa mesyuarat agung, masjid surau ni bendahari pun bentang, dalam akaun kita ada 200,000. Sombong dia, bangga dia. Hebat. So ini semua AJK terencak akal. AJK masjid surau terencak akal. Orang bagi sedekah nak pahala, kamu pergi simpan. Dia AJK masjid surau yang bagus macam surau Taman Selayang ni, cepat betul Haji Amin.
ialah apabila dia mesyuarat agung dibentang baki RM1.50. Ataupun baki kosong. Jemaah tanya, mana pergi duit ni? Bagi kita bantu pelajar-pelajar dalam karya kita, bantu orang miskin, bantu balu-balu. Tiap-tiap malam surau kita kambing sup, kambing cicah roti Bengali. Baru betul. Surau ikon, bayar duit. Baru betul. Pasal orang bagi tu nak pahala kamu pergi simpan. Surau ni simpan setiausaha. Siapa pun lagi? Mana Amri? Tak dapat dikesan. Sini fungsi macam mana? Simpan ke belanja? Simpan sikit, belanja sikit. Ini pengurusi pun nak kena juga malam ni. Ataupun mungkin kalau simpan tu untuk nak taja perkahwinan beramai-ramai ke, boleh juga. Ada cadangan. Ya? Boleh cadang lah dalam mesyuarat nanti, insya-Allah. Kalau macam tu tak membazir, masuk nama saya seorang. InsyaAllah fungsi ketua dia boleh. Setiausaha pun boleh seorang balik haji nanti. InsyaAllah doa banyak-banyak sikit depan Kaabah kat Raudhah nanti. InsyaAllah. Itu dia dua bentuk pembaziran oleh apa ni, dalam sedekah. Banyak masjid surau yang simpan duit. Dia simpan. Allahu Akbar. Dia nak buka akaun pun, dia nak buka akaun pun kedekut. Buka akaun bukan sinilah. Buka akaun lebih panas, bukan sini. Ada, saya tak nak sebut, kau sebut semua tahu. Apa punya kaki? Orang bagi duit nak bayar elektrik tu, orang bagi duit, tapi dia pergi simpan, dia buka akaun, kena tak buka akaun. Dia yang dalam kawasan Gombak ni yang terbaik lah akaun ni, surau Taman Permata. 5 waktu semua akaun. Surau Taman Permata 5 waktu akaun. Taman Permata belakang Jaya tu. Sini berapa waktu akaun? 6 waktu. Ini lagi kedebe surau ni. 6 waktu campur duha satu lagi ke apa. Hari ni boleh tabik lah fungsi ni. Fungsi kira kalau 6 waktu fungsi seumur hidup boleh. Fungsi seumur hidup. Allahu Akbar. Itu bentuk pembaziran dalam sedekah. Saya ulang sekali lagi, kalau sedekah tu diberi di tempat yang memang tak memerlukan sedekah, satu, membazir. Kemudian yang kedua, sedekah diberi sedekah kemudian tidak manfaat, kamu bazir. Orang nak pahala kita pergi simpan, tak boleh, salah. Orang nak pahala kan kita pergi simpan, buat apa sedekah kan? Itu salah. Dan yang ketiga, dari hadis tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut pakaian. Pakailah pakaian, tapi jangan sombong atau membazir. Allahu Akbar. Kalau kita tengok macam Ramadan baru ni, Allahu Akbar. Saya pun tak tergamak, tapi dah keluar umum. Saya sebut jugalah cipta, tahu cipta? Cipta tahu cipta, fungsi tahu cipta. Fungsi setiausaha tahu cipta. Setiausaha ni dia ambil tahu juga hal-hal artis ni. Rumah dia nampak dah senyum tu. Kena siasat balik nanti. Fungsi tahu cipta. Dia orang Kedah. Cipta, Rosita Cik Wan. Dia sebut baju raya dia 100 berapa helai tak tahu. 100 berapa helai tak tahu. Cipta. Saya mari terfikir, ramai lagi saudara seagama kita yang tak beli baju, tak mampu beli baju raya. Cipta, orang Kedah dia tak? Orang Kedah ni tak boleh pakai betul lah. Macam mana jadi macam
Orang Kedah ni tak boleh makan Dr. Mahathir. Orang Kedah tu. Siapa lagi? Sanusi Jonik. Lagi? Orang Perak pandai je cari nama tu. Orang Terengganu boleh harap Ahmad Said. Tengok Ahmad Said. Itu bagus. Ahmad Said. Allahu Akbar. Macam mana boleh 100 helai lebih? Baju raya tu tak terfikir gitu. Wallahualam lah. Biasa? Pengurusi nampak ada kontak je dengan cerita. Macam mana? Biasa? Wallahualam lah. Itu dia dengan Allah lah. Pakaian ni kalau kita pakai dengan sombong apa semua, tak kira lelaki pun biasa, perempuan lah saya ingat dah. Perempuan dia pakai baju, duduk dalam nak tengok cermin aja setengah jam tu. Terencak akal betul lah. Betul ya? No comment. No comment je lah tu. Pakaian ni kalau dipakai tak kira lelaki perempuan, kalau ada rasa sombong di sana ada satu ancaman yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah, man labisa thawba syuhratin albasahullahu yaumal qiyamati thawban mithlahu thumma yulahabu fihi nar. Maksudnya barang siapa yang memakai pakaian untuk kemasyhuran, dia nak terkenal, rasa hebat, dia pakai baju ni, rasa sombong ke, ni kain ni you tahu I beli mana ni, Korea apa semua, you tahu kalau pakainya orang tengok gitu hebat gitu. Dia pakai pakaian untuk terkenal, jadi rasa hebat, rasa sombong dia. Allah akan memakai kembali pakaian tu pada hari kiamat, kemudian dinyalakan padanya api neraka. Sebab asas kita pakai pakaian ni untuk tutup aurat. Untuk tutup aurat ni kamu pakai pakaian untuk tunjuk hebat. Allah akan pakaikan kembali pakaian tu pada hari kiamat, kemudian dinyalakan padanya api neraka. Orang perempuan lah. Ya, nampak macam dah susah hati. Orang perempuan dia pakai nak tunjuk, cantik pakaian, cantik. Jangan cantik lah kau. Orang perempuan semua dia nak tunjuk hebat lah. Makan kuih putih lah, nak suruh nampak putih. Apa lagi? Saya pun tak tahulah. Orang perempuan ni tak tahulah. Wallah. Ya? Nampak macam ada nak komen ya? No komen. Apa dia tu? Kena beritahu orang berkenaan. Orang sini pun sama ya. Tak ada. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Orang Perak tak? Orang Perak? Orang Perak okey. Haji Amir nampak senyum sebut orang Perak okey. Itulah dia ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pakaian ni jangan sombong, membazir, yang rasa hebat, menyebabkan Allah akan pakaikan balik pakaian tu pada hari kiamat dan dibakar padanya api neraka. Nauzubillah. Kita pakai pakaian untuk tutup aurat. Kalau kita mampu nak pakai yang mahal pun silakanlah, tak apa. Tapi dengan syarat jangan sombong. Jangan nak rasa hebat, nak bukan. Kalau ada untuk tutup aurat, Allah beri kemampuan kepada kita nak pakai yang mahal sikit, silakanlah. Kalau kita mampu lah. Wallahu alam. Hadis seterusnya. Hadis seterusnya ini, saya nak petik satu hadis riwayat Ahmad, Al-Bukhari, Muslim dan lain-lain, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma.
Di mana Ibnu Umar menceritakan shalla binan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-isya fi akhir hayati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat isya pada akhir umurnya. Dalam riwayat Jabir, dari Jabir, ini riwayat Ibnu Umar, sebulan sebelum kewafatan. Sebulan sebelum kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas salam, kata Ibnu Umar, Rasulullah bangun. Rasulullah bangun, berdiri, kemudian bersabda, ara'aitakum lailatakum hadhihi fa inna ra'sa mi'ati sanatin minha la yabqa mimman huwa ala zahril ardi ahad. Ara'aitakum lailatakum hadhihi, tidakkah kamu melihat malam kamu ini? Ini malam ni sekarang ni. Maka sesungguhnya selepas 100 tahun, selepas 100 tahun setelah malam ini, selepas 100 tahun, selepas 100 tahun setelah malam ini, tidak ada seorang pun, tidak ada seorang pun yang ada atas muka bumi pada hari ini yang masih hidup. Selepas 100 tahun pada malam ini, tak ada seorang pun yang ada atas muka bumi pada malam ini yang masih hidup. Apa maksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maksudnya ialah umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pendek sangat. Tak akan menjakaui 100 tahun. Pendek sangat. Macam kita tengok pada hari ni lah. Tontang pagi, petang, siang, malam, habis. Sekejap sangat, pendek sangat. Tak seperti umat terdahulu, Allah panjangnya umur. Panjang umur. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Surah Al-Ankabut ayat 14. Sesungguhnya kami telah mengutuskan Nuh kepada kaumnya. Nabi Nuh bersama kaumnya, dakwah kaumnya selama 950 tahun. Itu dakwah saja. Mana umur Nabi Nuh lebih pada 950 tahun. Allahu Akbar. Kalau kita hidup zaman tu, Haji Amir umur berapa dah? 703 tahun. Cik Roslan berapa umur? 659 tahun. Cik Roslan tanya saya berapa umur? 15 tahun. Muda lagi lah maksudnya. Panjang umur tu. Allahu Akbar. Nabi Ibrahim dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, bersunat umur 80 tahun. Persyariatan bersunat berkhatan. Umur 80 tahun bersunat, baru bersunat. Cuba bayang tu. Sekarang ni kalau 80 tahun baru bersunat, tak tahu nak potong apa, Cik Roslan. Cik Roslan boleh bagi komen? No comment. Fungsi malam ni saya nampak susah hati je lepas minum cuka ni. Lain macamnya. Haji Amir ada komen? Nak menunjukkan syariat berkhatan. Berapa umur Nabi Ibrahim ni? Katakanlah kita umur 8 tahun bersunat dah. Ni Nabi Ibrahim 80 tahun baru bersunat. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Cuba bayang tu, panjangnya umur Nabi Ibrahim tu. Cuba bayang tu. Dia biasa orang nama Ibrahim ni insya-Allah panjang umur. Betul. Insya-Allah. Ibrahim Makzin berumur tu. Berapa umur ni? Orang Perak. Berapa umur Ibrahim berumur tu yang teropong kapal terbang hilang? Berapa umur dia? Panjang umur tu. 70 lebih dah. Orang nama Ibrahim ni panjang umur insya-Allah. Insya-Allah. Termasuk yang mengajar ni juga insya-Allah. Panjang umur. Dah masuk isyak belum? Belum lagi. 1 minit lagi. Itulah keadaan kita. Pendek umur. Nanti sambung lepas azan nanti insya-Allah. Mana Bilal?
Jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kemuncak kekuatan 33 tahun. Itu kemuncak kekuatan. Lepas tu habis kerana umur 33 tahun ni dia umur ahli syurga. 33 tahun itu kemuncak kekuatan. Dan itulah kemuncak kekuatan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Ahmad dan juga At-Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yadkhulu ahlul jannatil jannata jurdan murdan bidan ji'adan mukahalina abna'a 33. Maksudnya ahli syurga masuk ke syurga dalam keadaan muda, bertenaga, cemerlang, putih cemerlang. Tak payah pakai kuku putih dalam syurga nanti. Dah memang dah putih, oh cantik dah syurga ni. Berumur 33 tahun. Hadis ni panjang lagi lah. Tinggi apa ni, tinggi 60 hasta, bidang dada 7 hasta, iaitu dalam rupa Nabi Adam AS. Ahli syurga dalam rupa Nabi Adam AS. Tinggi 60 hasta, apa ni, bidang dada 7 hasta. Itu rupa asal Nabi Adam tu. Tinggi tu 60 hasta, tinggi mana? Berapa kali tiang elektrik? 3. Tinggi tu. Bidang dada 7 hasta, rupa Nabi Adam AS. Jadi 33 tahun. Itu umur ahli syurga. Nak menggambarkan dia kemuncak kekuatan. Macam saya sekarang 27. Cik Ruslan berapa? 57. 13. Huish. Hebat tu. Usia berapa? Laki perempuan sama. Dia umur ahli syurga. Semua ahli syurga sama umur. 33 tahun. Lepas tu umat Muhammad SAW, dia kemuncak dia 33. Lepas tu dia mula menurun. Dia masuk 40 habis. Masuk 40 uban pun mula tumbuh, gigi mula gugur, mata mula kelabu. Macam saya ni umur 27 pakai cermin mata saja bergaya je. 27. Apa dia muslimat gelak apa kat aku? Kemudian kalau Allah panjangkan umur, umat Muhammad ni dia masuk kepada satu peringkat dipanggil umur al-haram. Umur al-haram, haramim. Al-haram ni tua tak larat. Al-haram ni dalam surah Ar-Rum ayat 54. Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'f thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Maksudnya Allah lah yang mencipta kamu, yang telah mencipta kamu dalam keadaan lemah, keluar dari perut ibu dalam keadaan lemah, tak boleh buat apa pun. Yang tahu menangis je, sejuk menangis, panas menangis, lapar menangis, kenyang menangis, tak kira. Kemudian selepas daripada lemah tadi, Allah jadikan kamu kuat. Macam saya sekarang ni, kuat 27. Kemudian selepas daripada kuat, Allah jadikan kamu lemah dan tua. Lemah dan tua dipanggil al-haram. Tua tak larat. Tak larat, nak bangun pun payah, silap-silap terlentang, tak tilam. Tapi Dr. Mahathir larat. Walaupun dia tua tapi larat. Dia itu makhluk ajaib. Biarkan dia ambil tahulah dia. Cik Ruslan okey okey, alhamdulillah. Kemudian kalau panjang umur lagi dia panggil arzalul umur. Arzalul umur ni nyanyuk. Nyanyuk ni surah An-Nahl ayat 70. Allah berfirman, wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila arzalil umuri likai la ya'lama ba'da ilmin syai'an. Dan Allah lah yang telah mencipta kamu, yakni dari tiada kepada ada. Thumma yatawaffakum, kemudian Allah mematikan kamu. Dan dari kalangan kamu ada yang dikembalikan sampai kepada umur yang paling rendah. Umur paling rendah ni ialah nyanyuk lah.
umur paling rendah, paling rendah dalam kehidupan kita, paling hina dalam kehidupan kita ialah nyanyuk. Supaya dia tidak mengetahui sesuatu yang dia tahu sebelum daripada itu. Lepas tu orang nyanyuk ni dia bercakap benda yang lepas je. Orang nyanyuk dia tak cakap benda yang sekarang, benda akan datang, tak. Dia bercakap benda yang lepas. Dia tak tahu apa lah. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Al-Bukhari, dalam kitab Da'wat, dalam kitab ni doa-doa dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dengan ni. Allahumma inni a'udzubika minal harami wa ardhalil umur. Kalau kita nak doa, ya Allah, aku berlindung denganmu dari tua tak larat dan tua nyanyuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tak doa panjang umur. Dia tak doa. Tak salah nak doa panjang umur, tapi kalau doa panjang umur pakai pampers, susah juga. Nah, doa panjang umur duduk atas wheelchair meleleh Helio, susah juga. Meleleh Helio. Duduk terlentang. Rasulullah SAW dia tak doa panjang umur, tapi Rasulullah doa berlindung dengan dua umur ni. Rasulullah berdoa. Riwayat Al-Bukhari. Kau tak pandai bahasa Arab, tala bahasa Melayu tak apa. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada tua tak larat dan tua nyanyuk. Tua nyanyuk. Anak-anak pun dia tak nak tengok dah. Dia tengok orang tua ni menyusah dia pun hantar rumah orang tua. Menangislah kita. Menangis. Itulah dia nasib. Cik Ahmad okey nampak macam termenung tapi masih larat lagi masih larat lagi. Tapi ada orang hantar satu video kat saya, ustaz mana nampak macam lorak utara. Dia kata masa dia belajar dulu, ada tok guru dia dah tua dah. Satu hari tu tok guru dia nampak sihat, kuat, bertenaga. Dia tanya tok guru dia, pasal apa tok guru sihat, baru kahwin muda. Itu petua dia lah. Betul je Ruslan. Cik Ruslan kata betul. Boleh cuba tengok. Boleh cuba. Pasal kita tengok Bong Mokhtar tu, Bong Mokhtar, ahli parlimen apa tu? Kebinatangan. Dia lepas dia kahwin dengan apa? Izzy apa? Zizi Izzet rambut dia terus jadi hitam. Dari putih terus jadi hitam. Boleh cuba Cik Mat. Cik Mat boleh cuba, dapat bonus telekom nanti. Boleh cuba tengok. Wallahu alam. Jadi itulah dia. Kehidupan kita yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasalah, saya kiralah sebagai mengikut petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdoalah supaya tak sampai kepada tahap tua tak larat dan tua nyanyuk. Doalah, minta lagi Allah. Sebab bila dah sampai peringkat macam tu, nak buat ibadat pun sangat terhad dah. Terhad. Jadi masing-masing tengok ada rezeki masing-masing lah yang Allah tentukan. Kalau Allah sihatkan badan, mudah-mudahan kita boleh terus buat ibadat walaupun usia dah meningkat tua. Mudah-mudahan lah, insya-Allah, kalau diberi umur oleh Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.